Nampak je songsang ni, kita kena ingat songkok. Okey, songkok siapa? Songkok Tan Sri. Okey, songkok Tan Sri. Jadi kita buat ni dulu, songkok ni. Macam mana nak buat? Kita buat dia macam ni Tengok betul-betul. Macam tu, and then macam ni. Ni songkok dia. And then kita kena buat muka songkok ni, kena ada manusia yang pakai. Sekejap kita buat dia macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni. Ni manusia dia kat sini. Mata dengan dia punya mulut. Tapi tak payah tulis mata dengan mulut tu. And then next kita nak buat Tan Sri pula. Tan Sri ni, kan dia kena ada rumah dia macam ni, and then dia kena ada nama dia lah, Tan Sri, Tan Sri. Lepas tu apa saja benda kat sini dengan kat sini kena bertukar tempat. Okay, now sebab apa? Sebab Tan Sri ni suka pindah-pindah barang kat rumah dia. Okay, itu cara ingat dia. Jadi yang ini dengar betul-betul apa saya cakap Yang ini you kena faham, ini ialah yang ini 6 darab dengan negatif 6. Yang ini pula dekat sini ni ialah negatif 8 darab dengan 4. Jadi kita tulis macam ini negatif 1, lepas tu macam tu, 6 darab dengan negatif 6. And then yang ni jangan lupa ni ialah tolak. Tolak, tolak. And then kita nak buat negatif 8 darab dengan 4. Negatif 8 darab dengan 4. Macam tu. Okay. Now, apa yang kita nak buat ialah bila saya kecilkanlah sikit Saya kecilkan benda ni macam ni. And then kita buat yang ni. Kita buat yang ni. Yang ni kita buat rumah dia seperti biasa. Macam tu. And then Tan Sri maksudnya tukar simbol. Kalau 4 ni maksudnya kita akan tukar simbol dia jadi negatif. Sebab sekarang dia positif. Negatif 4. Kat sini. Okay. And then TS tukar simbol juga. Ni negatif, kita tukar dia jadi positif. Positif 8. Okay. Positif 8. Macam tu. And then 6 ini dengan negatif 6 dekat sini, kita kena tukar tempat dia. Jadi negatif kena naik, 6 kena turun. Jadi bila tekan kalkulator yang semua ni kat sini, dia akan jadi negatif 1/4. And then yang atas tu salin je semula. Okay, 6 dengan negatif 4. Okay, now next, yang ini pula kita akan ambil yang ni, darab masuk, and then darab masuk, darab masuk. Negatif 1/4 darab dengan negatif 6, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 3/2. Bila tekan kalkulator negatif 1/4 darab dengan negatif 4, kita akan dapat 1. Yang ini kita akan dapat, bila kita darab dengan betul everything, kita akan dapat negatif 2. Dan yang ni kita akan dapat negatif 3/2. Macam tu. So ada tak jawapan dia dekat sini? A, B, C, D? A, B, C, D. Yes, jawapan dia ada dekat A. Settle.